Assalamualaikum, hai kawan-kawan. Saya Cik Ain, wartawan cilik anda. Sempena bulan puasa ini, TV PSS Rafflesia ingin menebual 3 orang warga SK Gopeng. Jom ikut saya. Assalamualaikum Ustaz Rafidi. Saya ingin bertemu bual Cikgu Ustaz Rafidi. Saya nak tanya, apakah sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan sempena bulan Ramadan ni? Oh, dari mana tadi? PSS. Okey, baik. Perkara-perkara sunat sunnah dalam bulan puasa. Okey, kita sedia maklum dah amalan-amalan yang wajib dalam bulan puasa. Okey. Berpuasalah, menahan diri daripada lapar dan keadaan, juga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi perkara-perkara sunat adalah perkara-perkara yang kita buat selain daripada perkara wajib dalam bulan puasa. Antaranya ialah kita tidak ada pada bulan lain, kita ada dalam bulan ini saja, seperti solat sunat tarawih. Okey, yang kita boleh lakukan pada setiap malam, yang khusus hanya pada bulan Ramadan. Ini sunnah terbesar ni. Jadi rugilah kalau kita tak solat tarawih. Maka kita solat tarawih pada tiap malam. Pada bulan Ramadan juga, antara sunnah yang amat-amat besar pahalanya ialah kita digalakkan bersedekah, mengeluarkan harta kita, duit yang mak bagi belanja ke sekolah tu, simpan sikit untuk kita masuk dalam tabung ihya Ramadan, tabung anak yatim. Pahalanya cukup besar ketika waktu bulan Ramadan. Dan sunnah Ustaz bagi 3 boleh? Okey, dan sunnah yang seterusnya ialah dalam bulan Ramadan ini banyakkanlah berdoa. Banyakkan berdoa dan melakukan amalan-amalan sunnah. Macam Ustaz sebut tadi, waktu kita bersedekah kita boleh berdoa, waktu kita selepas solat kita berdoa. Banyakkan berdoa di mana-mana pun. Kita masuk dalam kelas pun kita berdoa, kan? Kita duduk saja pun, sebab doa ketika bulan Ramadan ini insya-Allah Allah makbulkan. Berdoalah padaku, insya-Allah. Berdoalah padaku, aku akan makbulkan. Firman Allah. Maka dalam bulan Ramadan ini, ambillah peluang untuk berdoa sebanyak-banyaknya, kerana pintu syurga terbuka dan pintu neraka tertutup. Okey? Jadi amalkan, insya-Allah. Terima kasih PSS dan temu bual Ustaz. Mudah-mudahan menjadi pengajaran untuk semua. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Rafidi. Sekarang kita ingin menemu bual Cikgu Hidayah, iaitu cikgu kaunselor kita. Jom ikut saya. Kami daripada TV PSS ingin menemu bual cikgu. Apakah kenangan manis pada bulan Ramadan ni? Kenangan manis pada bulan Ramadan ni ialah kita dapat berpuasa sama-sama dengan keluarga. Lepas tu kita dapat buat ibadat yang kita tak pernah buat sebelum ni, ataupun kita jarang buat. Dan yang seterusnya, kalau saya suka bulan Ramadan ni sebab saya dapat ajar anak-anak saya lebih kepada amalan-amalan ibadat yang mereka jarang lakukan. Terima kasih cikgu. Sekarang kita ingin menemu bual Cikgu Wahab, iaitu cikgu PKM kita. Jom ikut saya. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada TV PSS ingin menemu bual cikgu. Apa perasaan cikgu apabila Ramadan tiba? Ramadan ni satu bulan yang menarik, yang ditunggu-tunggu lah, kan. Pada cikgu, waktu Ramadan ni mengingatkan cikgu balik pada zaman kanak-kanak, perasaan mula-mula kita nak berpuasa, kan. Jadi satulah kenangan yang manis, lah, kan. Jadi pada bulan Ramadan ni sebenarnya bagi kita ialah bila usia-usia begini, kita pastikan bahawa Ramadan yang mendatang ni jangan kita abaikan, dan kita lakukan ibadat yang sebaik mungkin. Itulah. Terima kasih cikgu. Sekian daripada kami. Salam TV PSS.